Tengku Zafrul, Menteri MITI, Tan Sri KSN, Samsul Azri, Tan Sri Asmat, Datuk Zainal Abidin dan seluruh keluarga Peru 2. Tahniah, hari ini saya terharu dan sangat berbangga sebagai anak Malaysia. Bila Tengku Zafrul usulkan kepada saya untuk menetapkan pada September 2023 suatu hala tuju yang agak jelas menuntut atau memaksa Peru 2 menyiapkan peluncuran EV, saya merasa sedikit gusar. Saya rasa matlamat itu agak terlalu ambitious dan mungkin kita tidak cukup kemahiran dan kepakaran tempatan. Tetapi saya hari ini sangat bangga, bukan sahaja kerana peluncuran EV Pro 2 ini, tetapi ia dihasilkan oleh kepintaran dan disiplin serta usaha dan kegigihan anak-anak tempatan. Terima kasih, saudara.